Hello, where are you from? Where are we going? Where are you from? Georgetown. Oh, go to Georgetown. Where are you going? Sleep. Yes? Sleep. Oh. You going to camping? Hi, camping, yeah. Oh, Okay. Okay. Careful. Kita tengok mereka main rafting. Hello. Rafting. Anu terbalik lah sana. Sana terbalik dah. Hello, Assalamualaikum, bersama aku MSBI Vlog. Okay, pagi ni aku dengan kawan-kawan aku nak pergi Sedim, nak ride ke Sedim dan nak camping ke sana. Sekarang ni duk tengah set up barang-barang keperluan apa yang perlu bawa. Dah kemah, canvas, kapok. Okey, jom. Tadi tu dah tu Ian. Okay, kita berhenti bawa minyak saat. Lepas tu betul barang-barang balik. Barang ni kan banyak guna tali. Nak bawa minyak kena buka. Lepas tu kena ikat balik. Barang dah macam ni lah. Okay, apa, jom kita teruskan perjalanan kita. Hello, where are you from? Where are we going? Where are you from? Georgetown. Oh, go to Georgetown. Where are you going? Sleep. Yes? Sleep. Oh. You going to camping? Hi, camping, yeah. Oh, Okay. Okay. Careful. Okay, kita berhenti kat kedai tu sat. Kita beli ais ketul untuk minuman kita sat lagi. Okay, jom kita sambung ke sana. Boleh amat insya Okay, jom kita bagi kata-kata sikit untuk apa ni? Kata untuk hari ni kita nak camping dekat Latar Sedim. RM5,000. Apa tu isi ais. Tak ke tak? Tak sampai ke bawah ni? Awal dah awal. Dia sebelum subuh sampai dah. Dia paling awal. Okey. Semua orang paling awal. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini pergi bawah 10 suku. Kami dekat mana? Kat mana, Nam? Dekat Kampung Pikan. Kampung lah? Kampung Pikan. Kampung Pikan, dia baca orang tu. Dia tahu Kampung Pikan. Dia buat kaki. Kami singgah beli barang-barang apa. Barang kelengkapan sikit. Okay ya. Nak biji motor.
Baik, okay ya. Okay, nak sampai sini tu lebih kurang lagi dalam setengah 12 minit macam tu lah. 20 minit. Lagi 9 sampai lagi. Kita tunjuk balik ya. Kita bungkus di nasi putih tak untuk kita makan tengah hari lagi. Sadam dalam tu dia order nasi putih. Yang lain ada dekat belakang. Lepas tu kita sambung sampai ke Sedim lah. Okay geng, kita dah sampai dah dekat Sedim. Okay, yang lain dah turun untuk checking tempat untuk buat kemah lah. Kau duduk bawah tu, kau duduk check tengok tempat untuk jadikan kemah. So ni baru nak hidup kat kemah yang tau. Punya nak hidup kemah. Gila ke. Ni duduk dengan aku lah. Okay. Mereka buat kemah. Aku tak buat ni. Tali dah siap lah. Tu. Tabang lah. Okay, kita pun dah sampai. Okay, dah berdirikan kemah dah. Barang-barang pun ambil dah. Tak ada rekod ni. Okay, ni kemah kita ni. Okay, pesanan hikmat ah. Siapa-siapa nak main sini, tolonglah sampah tu, tolonglah jaga. Jangan duk buang merata. Ha? Ni, sampah-sampah ni tolonglah, jangan duk buang merata. Ni kami pula kena kutip pula. Nah. Ya kalau macam ni daun-daun kering tak apalah kak. Kan? Ni sampah-sampah ni tolonglah kemas. Buang kat ni, buang sisi sampah tu, hampa pergi buang tempat lain. Buang tu sampah lah. Nah, itu je pesanan hikmat daripada aku.
dengan kawan-kawan aku. Okey. Lepas tu ni aku tunjuk kat Moh. Jom. Bersihan kena jaga geng. Okey ni. Ayak cantik geng, ayak cantik. Ayak cantik kat sini. Masuk ni kena bayar RM2 ya kalau apa main dengan motor. Main dengan motor kena bayar RM2. Satu kepala lah. Satu kepala RM2. Jadi kalau main 6 orang kali lah. Macam kami ni main 6 orang. Okey. Aku lagi aku cakap Wah. Sekarang ni kami pun penat. Semua dah baru siap di kemah-kemah. Jadi stay tune. Okey, kita cari kayu sikit. Kayu api untuk kita buat bakar untuk BBQ kan. Ni sampah yang lepas tinggal ni. Main camping sebelum ni. Lepas main tinggal sampah ni. Tolonglah jaga kebersihan. Okey, kita teruskan ni. Cari kayu api. Kita cari kayu api untuk buat BBQ. Buat tu. Cubaan hidupkan api oleh Sadam ah. Sadam. Punya banyak orang semak-semak dia sebut Ropi. Ropi. Tak lawak. Ropi. Okey. Dia dah masak pula. Dah tinggal yang mana yang buat bara api tu. Kita tinggal. Besi menyengat. Kaki dia kan besi. Ya babi. Lah, dia pun lupa. Kebang. Dah. Hilang stres. Hilang stres sejuk. Aku tak masuk ni. Gambar pula tu. Gambar. Lampam. Lampam. Macam dia Baiklah kasar sikit. Baiklah kasar sikit. sabar. Ni sebab aku luak ni pakai. Lakak. Aku memang dengar begitu. Bawa main boron apa tak ada. Kali 2 jom ah, kalau aduk aja pi buat jabatan kan. Bila besar bersih yang ikan. Kalau pula anak pergi jawatan kan? Lebih jabatan. Mahal. Jom kita turun pula. Aduh. Dia gagah sejuk ni. Dia turun pelan-pelan. Wow. Kalau turun dada tu okey. Ha? Tak apa, bau tak apa. Kalau tak ada apa, bau pun betul. Tak okey. Bom toy. On. Ya. Okey. Sejuk. Sejuk ah. Sejuk gedi. Ni ion negatif. Ion negatif ni. Oh, situ dah kau. Oh my god tu. Wah, nak goreng kan? Oh, ni nak makan tengah hari. Oh, ayam makan malam. Yang ni hijau. Ada. Kau makan sekali. Lebih tak pipi dah. Hari ni tak pipi dah. Okey geng. Video kali ni kita ditajak oleh Ulu Legong Campsite. Yang dekat baju ni. Ulu Legong Campsite ah. Tapi tuan dia tak ikut. Tuan dia dah ajar dekat sana. So, kita layan tengok apa yang Mandi tempat dia. Okey, mereka dok teruskan mandi. Aku nak main tengok bara sak. Yang kami buat tadi.
Bara. Menu pertama kita ikan lampam. Lampam. Okey, aku nak cari kayu sat noh. Dah. Lawik. Okey, kita cari kayu api. Okey, kita teruskan ke cari kayu api. Sadam. Tak. Ini mungkin dulu apa? Orang apa? Chile. Mungkin lah. Ada tempat untuk apa? Untuk meletak oh, menginap oh. Untuk bermalam ah. Dah. Macam bilik tu. Tu ada tapak. Peninggalan lama punya. Apa air kalau tak cukup ini. Ayo kita sudah dapat. Ayo. Oi. Tak payah beli arang lah, jimat ah. Okey. Sang-sang tu kita balik ni esok. Kita tengok mereka main rafting. Balik ni. Hello. Rafting. Anu tu balik lah sana. Sana tu balik dah. Oh, tu seorang tu hanyut tu. Hanyut tu. Dia sebab terbalik tu hanyut tu. 1, 2, 3, 4. Dua terbalik sana. Semua dah 4 kot. Itulah tu. Itulah aku. Tu 3 bawah. Okey, ikan kita dah masak. Tu. Nice. Boleh. Nice ah. Boleh. Chef Sadam. Chef ni tolong perangat. Perangat gulai daging. Gulai daging yang kita beli tadi. Sekali dengan nasi putih tadi. Dekat sana kita jarang ayak. Saya nak beli yang mineral je? Ayak. Dia dengan apa mineral? Okey. Ni gulai daging. Ni sebenarnya nak keluar ni. Tengok budak-budak ni. Awal lepas boleh. Daging belum lembut. Biar tak cukup daging gulai daging dah. Tak okey ah. Okey. Gulai daging. Dah buka. Abang Dam. Gulai daging Abang Sadam. Oh, Abang Semboyan. Abang Semboyan. Ini ikan teri. Okey geng, kemah kita terpaksa buka kemah satu lagi. Kemah kecil ya sebab
kemah unta sana. Dia permukaan dia kurang rata. So kita terpaksa buka satu kemah kecil lah. Kita bahagia mungkin kemah kecil tu 2 orang je kot yang tidur. Kalau semua kami 6 orang nak tidur dalam tu, saya kurang selesa untuk malam ni. Kan? Berapa jom. Okey, agak teh kita. Apa yang mancuk, Anik mancuk. Tambah kopi. Bismillah. Macam pakar semua ni okey. Kalau bawa dah ni tu. Okey. Nah ni dah pukul. Dalam pukul apa? Lain pukul apa? In. Ni 5 suku. Okey, 5 suku. Dan ni pukul 5 suku. Kita nak hidupkan api. Dah hidupkan api dah. Bukan baru nak hidup. Dah hidupkan api. Yang ni kawan-kawan kita semua nak pergi mana? Nak pergi beli air. Dengan? Dengan apa? Kuaci. Buat budak-budak malam ni. Okey, Muzak. Ni Americano. Amerika. Okey. Ni In. Banyak In. Bagi kanan In. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, lah ni dah 5.20. Okey, ni kami nak starting buat apa dah. Kita buat bakar-bakar dah. Dah ni kayu api semua dah ada. Kita start bakar-bakar. Untuk malam ni menu kita ayam bakar, kambing bakar dan sosis bakar. Ya. Ayak dah siap dah. Ya, semua siap belakang. Ni kita bermalam kat sini. Kemah. 1 kemah, 2 kemah besar. Dan sedikit bekalan-bekalan kita lah. Semua hari ni semua berjalan lancar dah mah? Semua berjalan lancar. Berjalan lancar. Gacur. Kita naik. Tuan. Hari ni cuaca sangat elok ya kawan-kawan. Cuaca elok gila hari ni. Ayak, lenang, cantik. Ni cuaca pun elok ni, alhamdulillah. Kakak, malam ni tak hujan lah. Betul lah. Ada lah. Eh? Agak malam ni semua berjalan Elok lah malam elok. ni. Apa lagi bila masuk Pak bakar blok kita comeback balik kat situ. Mantap. Tunggu. Kami bakar kalau siap. Okey. Yang ni kamera ni dapat kat aku. Yang ni tuan dia duduk nak pergi mandi. Dia tak puas mandi tu. Tu. Duduk mandi. Oi, dia rasa angkat tangan best lah. Yang ramai lah orang duduk campsite ni. Ni antara pot kami lah. Alhamdulillah kita jumpa kita punya leader. Dia jumpa pot ni. Dia memang kaki. Sebab daripada sana sampai ke sini dia tahu jalan. Memang cantik. Kita bawa nak tau ni. Yang bawa nak betul-betul tau ni. Weh, awak bau sabun. Nak haram ada orang mandi sabun. Tu ada ujung orang mandi sabun. Tu bau sabun lah boy. Aku bau. Awak bau. Okey, jom aku buat tour sikit lah. Di tempat-tempat kita apa makan beb. Tempat makan ni chef kita. Dia tak mana, dia duduk dengan api. Dia dengan api memang boleh kawan tu. Pangai dah semua. Hak tu, hak dalam tu bulat. Bulat kat api bulat. Hai. Tak layan lah. Tu bulat. Lain ni semua beli barang. Ni aku. Ni kisah perjalanan aku. Oish, kisah perjalanan aku. Sabun life boy. Gila, apa mandi sungai pakai life boy gila. Ya. Bau sabun lah, bau sabun tang ni. Tunggu lah. Tak boleh buat apa. Tak boleh mandi sungai pakai sabun. Okey geng, kita dah start dah BBQ untuk makan malam. Start dah, tak ayam.
makan ejas. Okay guys. Yang kita makan kambing lah. Tadi kita makan ayam. Dah dia. Ada konten dia. Ya ni chef kita lah. Ni chef kedua. Yang lain semua Ini semua dah saja. Kelani. Kelani. Dia kira macam mana dah ya? Yang ambil lah seorang dua lu. Sebab ada banyak. Ada banyak. Tak apa kita main dulu ni. Ni tinggal kambing saja. Kambing je. Masih empoi peleboi. Kambing kita tunggu kambing masak, kita ambil makan dulu ayam dengan sosis. Okey, jom jamu selera. Nampak ayam tak? Nampak ayam cuma. Faham eh? Dalam. Okey geng. Kami nak turun mandi jap. Dalam 10 minit. Sebab tadi buat BBQ, badan ketua sikit, tak selesa nak tidur. Okey. A few moments later. $2,000 later. Hello geng, selamat pagi. Hari ni kami hari kedua. Sekarang ni dah pukul 7.27. So, kita bangun, kita nak pergi buat sarapan. Kita tengok apa yang aku buat. Sarapan pagi, makanan pagi. Wan, buat apa Wan? Tinggal lah. Memang ada gitu. Nak tak? Wow. Ya. Ini breakfast hutan lah. Hutan punya. Tembok hutan lah. Anik mencuci Anik. Mencuci tinggal. Kuali tu lah. Ambil lah. Pagi. A few moments later. Okey, rasa dia. Sarapan pagi kita. Dia nak makan Apa dulu? Sedap. Aku nak review. Asal dia lagi. Aku terapik dia bawa kelak. Kamu. Aku nak review. Ini tak bagi. Tak ada lah. Dia nak review lah juga. Makanan ambil betul mengamah. Review. Review. Dia ambil review tu makan. Ya. Ada banyak. Kita kena ada cara, trik dah macam ni. Weh, asal nak ini macam ni? Ya. Asal? Wish, main tengok lu. Aduh, Tesco lah ni bang buat Tesco lah. Betul sebenarnya. Betul. Betul lah. Weh, Tak. Okey. Mula tutup. Start ambil air ni. Sedang ambil sos sini lah. Betul dong. Ni. Satu ni tak cukup tu. Jangan makan breakfast okey ha? Mari. Pokok ni. Ada dok makan. Weh, tengok keluar. Dengar. Okey geng. Pagi kedua kan. Sebelum kita balik, kita mandi dulu. Kita bersihkan diri. Siap bersih diri. Kita bersiap. Lepas tu kita packing semua sedikit barang-barang yang kita bawa tu. Macam kemah kita dah packing dah. Adalah coba sikit lagi. Lepas tu kita balik. Anggaran sebelum pukul 11 kita akan balik.
Okey. Okay dah. Okay. So guys, welcome back untuk pagi ni. Selamat pagi untuk pagi ni. Sekarang ni kita dekat Usbedim macam biasalah, macam kemarin lah. Pagi ni Baru selesai makan. Baru selesai makan. Selesai makan itu cuaca pun elok. Makan ni kita buat apa Chef? Tu tadi kita makan apa tadi? Seperti yang tunjuk tadi video tadi. Scrambled egg. Scrambled egg. Dalam Naga, kita semua baru dah. selesai ni makan. Ni sekarang kita tengah duduk rendam Ustaz. Ya. Mati. Kita mandi untuk Air last bersih, day. ketak ni ketak. Dah tunjuk ketak. Macam tu. Okay. Untuk last day ni kita semua kita main mandi, dah settle mandi ni, nanti kita akan siap-siap barang dan kita gerak balik lah. Nah. Ni kita punya partner dah. Geng kita agak. Dia malu. Okay, ni kakak tangan best. Macam tu. Yang dan satu lagi sabar. Cameraman. Tak payahlah. Cameraman. Sabar tunjuk cameraman tak sporting ah. Tak sporting. Okey. Sabar ada aku buat ni. Okey. Saya aku edit lagi. Lepas tu tak ada nanti next time kita akan buat lagi. Siapa yang suka dengan YouTube channel vlog macam ni, Yang penting subscribe, like, follow. Okey, nanti kita akan pergi ke next destination pula. Next place pula. Tempat lain pula. Ya, nanti kita akan bincang balik. Yang kita akan bincang balik yang kita mana tempat pula untuk ni. Alhamdulillah so far tempat ni dah lari untuk Malaysia. Mana? Tempat ni mana okey ah? Main. Okey, tempat lain alhamdulillah tempat lain. Okey. Alhamdulillah. Cuaca yang best lah. Cuaca. Walaupun sekarang musim hujan, tapi hari ni 2 hari kita duduk kat ni semua jalan lancar. Suasana elok, semua best. Tak hujan tu yang bagus lah, tak hujan. Betul. Alhamdulillah lah. Jumpa di next video. Bye bye.